Warahmatullahi wabarakatuh. Awal Ustaz. Kita Ya. tunggu sikit lagi boleh Ustaz? Hari ni kan cuti. So, dia macam banyak masa terluang. Okey. Ustaz borak dengan Kak Liza, Kak Syida dulu boleh? Boleh. Okey lah tu Ustaz. Kita ambil masa apa? Masa lepas Ustaz tu borak-borak. Surah apa dengan Pustaran Yusuf ni kan? Kita sampai ayat berapa? Ayat 4? 4 tu. Ayat 4. Okey, ayat 4. Ni pula dekat rumah kakak. Lepas ni nak balik ke Johor. Cuti sekolah Ustaz nak cuti Johor Ustaz. Jumpa Ustaz. Nak pergi apa nama? Nak pergi ke apa nama? Pejabatan. Pejabatan. Oh, ya, pergi dah boleh. Pejabatan. Ini cuti apa pejabat tanah Ustaz? Dia panggil untuk kes pembahagian harta. Oh, okey. Very good. Alhamdulillah macam tu. Settle lah tu. Mudah urusannya je. Kalau dipanggil oleh majlis Pak Tanah. Ya, dia kata untuk itulah pembahagian harta pusaka tu. Sebab orang semua yang pejabat tanah panggil semua kena hadir kan. Kalau kata kita panggil, dia orang akan lengah, ada je alasan dia. Tapi syukurlah kalau macam tu. InsyaAllah akan mudah urusan nanti insyaAllah. Itulah harap-harap okey lah. Ya. So, yang lain semua bercuti? Apa nak dibuat waktu cuti ni? Kemas rumah lah Ustaz. Kemas rumah. Hari-hari Yelah. kemas rumah. Dia hari yang tak ada kelas, rumah tu sebarang sepi je. Saya buat kelas-kelas kan. Bila cuti tu dia ada masa dah sikit nak sampah ke nak pergi sana pergi sini ke. Kemas rumah. Kemas-kemas nak pergi mana? Kan kita je kat rumah tu. Yelah Ustaz, kita saja tu yang kita nampak mana, nampak sampah tu sepi je kalau kita je kan. Lepas tu nanti mulalah, okey, kerusi yang ni macam tak cantik lah duduk kat sini dah lama sangat. Kita alih ke sini lah pula. Ada PSD dia je Tak apa, jangan beli baru. Beli baru. Tak, itu yang ada idea. Kalau sini kosong sangat. Betul lah. Baru dia jumpa mana kerusi yang sesuai. Idea termasuk. So begitulah aktiviti hujung minggu waktu cuti. Ada ramai yang puasa juga kan. Kalau masak-masak pun tak juga masak-masak. So tak pula time relax kan. Hari ni Isnin kan? Kena puasa lah. Nanti kan kena minum Ustaz. Tapi dah terminum dari tu nak macam mana? Dah buka puasa dah tu. Tak teringat nak puasa. Pagi tadi kuliah dekat Surau Mawaddah Platinum Presin 7 Shah Alam. So habis kuliah tu diorang biasa jamu 200 orang. So habis kuliah tu tengok ada English breakfast. Kita apa lagi? Makan lah. Apa yang di-Englishkan tu? Dia ada scramble egg, lepas tu baked beans, lepas tu ada roti-roti. Betul-betul macam orang putih lah. Like yang easy lah kan breakfast dia. Lupa yang kita ni Jawa. Okey lah tu Ustaz. English breakfast. Taklah kembang perut sangat makan breakfast macam tu. Lepas tu cara dia masak telur tu lain. Dia tak hanyir bau telur tu. Lepas tu nak kata ada ayam, tak ada ayam. Tapi dia macam sedap lah telur dia tu. Dia tak pula rasa telur diletak gula. Kan biasa kalau kita letak telur, goreng telur, kita nak manis sikit tu kita letak gula. Ni tak rasa diletak gula. Tak rasa diletak krim tu. Tak, dia rasa yang berbeza. Itu mesti yang kata chef yang kata pengalaman tu kan. Dia pandai buat macam tu. Ya kot. Dan lagi dia punya baked beans bukan rasa dari dalam tin. Oh ya? Dia masak sendiri lah kot. Hebat. Dia buat sendiri kot Ustaz.
Ya kot, dia buat sendiri. Dia punya sos dia tu. Dia rebuskan dulu ke kacang macam tu. Betul, tapi kalau dalam tin tu memang kita rasa kan. Dalam tin tu memang rasa. Rasa dituang daripada tin. Yang ni memang dia buat sendirilah. Fresh lah, rare kan rasa dia. Kalau kita boleh rasa lah beza dia kan. Kalau yang fresh. Ini best lah surau tu. Tiap hari, tiap kali kelas. Kalau yang hujung minggu, dia sediakan untuk 400 orang. Masya Allah. Hari-hari biasa ni, dia sediakan 200 orang makan. Ramai 200 orang pun memang ramai ada jemaah dia. Ramai, jemaah dia ramai. Patutlah. Saya kongsi surau Yusuf lah. Yang Ustaz Salahuddin punya surau tu, surau Yusuf juga kan? Salahuddin, siapa Ustaz Salahuddin? Bukan dia jemput Ustaz. Itulah surau yang mana? Saya tak kenal nama orang. Mana tu? Cek balik semua dia. Dia ada share link tu, kita orang tengok lah Ustaz punya surau Yusuf tu. Dia dekat bukan mana? surau Yusuf juga. Kat mana ni? Dekat Kajang pun saya bawa juga surau Yusuf. Rasa macam ada sambungan lah lepas tu, tak habis. Kat Kajang ada 3 tempat, tapi 3 surau berbeza lah. Satu tu Juzuk Amma, masih Juzuk Amma. Satu lagi sembang pasal surah Kahfi. Baru sampai pemilik 2 kebun. Tapi sebenarnya kalau buat dekat surau ni, kita tak boleh nak detail macam kita buat online ni. Sebab online kita boleh tunjuk satu-satu ayat tu, satu perkataan. Kalau buat dekat surau, sebenarnya ada perkataan ataupun ada ayat tu yang kita tak boleh nak perincikan sebab tak ada alat bantu mengajar tu. Nanti takut diorang blur, tak faham. Malas lah. Macam tu. Membantutkan semangat nak lebih tahu. Ya. Dia bukan Quran lagi kan. Tafsir pun ada. Well, kalau dekat surau kan semua lelaki. Lelaki kan cara belajar dia main macam semua Imam Bukhari. Sekali sebut ingat. Nulis tak ngangguk je. Ngangguk senyum-senyum. Lepas tu bila minggu depan tanya, lupalah Ustaz. Memang macam tu lelaki. Cara mengajar lelaki. Kalau ibu-ibu ni masih lagi nak menulis. Kan kalau dekat TV Hijrah tu, komen tu, okey, sempatlah berhenti menulis. Loh, dia tulis. Walhal ada rakaman, tak tulis juga. Memang mak-mak ni suka menulis. Dia catat tu saya ingat loh Ustaz. Tak catat tu dia lost. Itulah lelaki. Kan bila isteri dia pesan, bang belikan bawang, mentega dengan tepung. Okey. Confident, tak tulis tak apa. Okey. Aku tahu tu ingat. Sampai dekat situ, apa tadi ya? Apa tadi ya? Bawang besar ke, bawang kecil ke, bawang putih ke, bawang apa? Kan dia tak tulis. Saya kalau ada order WhatsApp, biar ada bukti dia minta apa. So kita cari yang itu je lah. Kan nanti kalau balik, apa saya tak beli ni? Cuba tengok WhatsApp tu, ada tak? Ada tak bukti? Ni bukti penghantaran, bukti pembelian. Itu. Okey Ustaz, dah pukul 11.30. Okey. Kita mula dengan umur kitab je lah terus insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan dengan pesan-pesan surah Yusuf bersama Ustaz Nazri Mustaqim. Kita masih di ayat keempat Ustaz insyaAllah, dan silakan Ustaz pada hari ini. Barakallahu fikum. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammimil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari tu kita baru sempat pada perkataan qala Yusufu li abihi. Yusuf berkata kepada ayah dia.
Dan kemudian kita nak masuk perkataan ya abati. Wahai ayah, I love you. Kan, wahai ayah, I love you. So apa maksud perkataan ni? Ta dekat ya abati tu, ta dekat ya abati tu ada gambaran cinta, sayang dan kasih. Ta ya abati ada dimensi cinta, sayang dan kasih. Dan adakah semua anak akan selesa cakap dengan bapa dengan ungkapan sayang dan kasih? Sebab lazimnya bapa-bapa ni, abah-abah ni, dia disabotaj oleh mak. Anak dia nakal kat rumah, bapa pergi kerja, mak akan gunakan bapa sebagai undang-undang. Kan? Sebagai undang-undang. Kau tunggu bapak kau balik. Kau tunggu bapak kau balik. Sedangkan bapak dia punyalah soft spoken, lemah lembut. Tapi kerana hadirnya bapak tu sebagai perlembagaan, undang-undang, maka dia menjadi dia menjadi seperti momok untuk menakut-nakutkan anak. Supaya anak behave. Okey. Cuma, begitulah lelaki melihat peranan dia as such. Sebagai sesuatu yang boleh mendatangkan rasa gerun, takut dan dan dilihat sebagai protector. Demikian juga bila Quran bawakan idea bahawa lelaki ini qawwam. Lelaki ini pelindung, tempat bergantung, payung dalam rumah. Cuma kalau kita hanya highlight part yang itu, anak akan melihat hanya itulah fungsi bapa. Bapa tempat minta duit, bapa tempat hukuman, bapa lambang kegarangan, kebengisan, undang-undang, disiplin. So dia tidak melihat sisi bapa tu romantik, bapa tu ada kasih, ada sayang, ada cinta. Sebab yang itu semua dibolot oleh mak. Kerana mak emosi dia berlebih-lebih. Bukan maksud berlebih-lebih tu buruk, tidak. Tapi emosi ibu ni memang mengatasi segalanya. Mengatasi segalanya. Kan? Macam kadang kita terliur juga melihat masakan. Ibu-ibu, Kak Lina misal kata berkongsi, oh hari ni sempat masak ni je. Sempat masak ni 2-3 lauk kot. Sempat masak ni je. Kita yang tengah mandang lapar ni, kalaulah aku boleh jadi anak dia. Kan? So, emosi ibu ni memang semula jadi begitu. Luas, melaut dia punya bahagianya tu. Tapi kalau bapa-bapa, dia perlu diusahakan. Contoh lain, katalah kita pula, puan-puan keluar bersama rakan-rakan, 2-3 orang berjalan. Semua perempuan. Okey, semua perempuan. Melalui sekumpulan lelaki dekat tepi jalan. Sebenarnya lelaki ni bila dia nampak sekumpulan perempuan, dia akan timbul rasa berani nak ngusik. Cik adik, Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Masuk neraka. Kalau jawab gatal. Kita serba salah. Macam mana ni? Tudung aku macam mana? Kan aku punya make up, aku punya gincu macam mana? Glitter aku nampak ke tak? Kan? Waktu berjalan tu kita rasa macam confident. Tapi hati di dalam, kita kena sweet lah, kena sweet. Lelaki akan segan, takut nak usik kalau dalam kumpulan itu ada lelaki lain. Itu psikologinya. Kan kalau semua perempuan, kita orang tidak segan silu, berani untuk menegur. Tapi kalau ada lelaki dekat situ, terus datang, mungkin bapa dia, mungkin abang dia, mungkin adik dia, mungkin saudara dia, mungkin kawan dia. Banyak. Lagi-lagi kalau yang lalu perempuan, hai cik adik, boleh berkenalan? Oh, saya dah ada boyfriend. Okey, tak apa, sorry. Walaupun
orang yang cakap tu tak ada boyfriend pun. Tapi kerana ada lelaki lain, dia memang semacam itu bentuk perlindungan yang Allah beri hanya kerana kita sebut ada lelaki. Satu kadang kalau kita beli gas, kan, beli gas, terutamanya bagi akak-akak pula, adik-adik yang tinggal seorang, yang belum kahwin, kan sekarang semua mahu mood berdikari, wanita mahu jadi provider. So dia tinggal seorang-seorang, mungkin berdua dengan kawan, satu rumah, dua-dua perempuan, belum kahwin. So bila abang gas datang mahu hantar, siap-siap bagi tahu, suami saya ada kat atas tu. Supaya menimbulkan rasa, okey, aku tak boleh buat apa-apa, tak boleh macam-macam. Begitu. So, kenapa sampai ke situ? Oh, cinta tadi, cinta. So, Yusuf, bila sebut tentang wahai ayah, I love you, apa maksud dia ni? Apa maksud dia? Dia bukan sekadar bentuk linguistik, tapi ada muatan kasih dan sayang di situ. Dalam balaghah, ta dekat situ disebut sebagai ta'ut ta'anni. Kesan dia ada kelembutan, ada rasa kasih, dan ada bentuk keintiman, rapat dan dekat. Ta di situ indicates Yusuf sangat rapat dengan bapa dia. Itu nilai Quran, macam mana nak picture anak rapat dengan bapa, hanya guna perkataan ta. Sama kadang macam kita tak kenal keluarga tu, tapi cara anak dia cakap dengan bapa dia, cara anak dia cakap dengan mak, kita boleh tahu dah keluarga ni macam mana. Kan? Bila anak lalu tunduk depan tetamu, oi, bagus mak bapak dia ajar anak dia. Walaupun mungkin anak tu belajar daripada luar, tapi kerana tindakan anak tu kita boleh tahu dah ini keluarga ni macam mana. Kena pula yang lalu anak dia, oi, daring, hentak-hentak kaki, muncul-muncul muka. Mesti tak dapat kerepek. Disuruh mak dia goreng, mak dia penat tak masak. Anak dia lapar. Macam-macam bentuk lah apa yang kita rasa kan bila melihat. So dengan ta di situ, Quran menggambarkan betapa intim, rapat dan akrabnya Yusuf anak lelaki dengan bapa dia. Okey. Dan ini juga sebenarnya memecahkan, Quran break the character. Quran memecahkan karakter kebiasaan seorang anak yang terasa sangat janggal untuk panggil bapa dengan ayah, I love you. Panggilan kasih sayang. Ayahku sayang, dediku sayang. Kan, Quran sedang break the pattern, break kebiasaan itu. Okey. Dan lihat bagaimana bila ayat ini turun, ayat ni sedang menumbangkan stereotip tentang lelaki dan sisi seorang ayah. Cinta bukan kelemahan, tapi dia merupakan asas kepada kepimpinan yang baik. Cinta bukan kelemahan, tapi dia asas yang baik untuk membentuk kepimpinan yang unggul. Sebab pemimpin tanpa cinta, mana mungkin dia boleh lahir empati, simpati pada orang lain. Lebih-lebih lagi pada orang yang dianggap sebagai sebagai pembangkang. Kan dia pemimpin menerajui, kemudian ada satu blok lagi pembangkang. Kalau tak ada empati simpati, dia akan melihat apa sahaja yang pembangkang sebut sebagai tertolak. Sedangkan orang tu berniat baik untuk membetulkan, tapi tak. Sebab tak ada nilai itu. Tak ada cinta, tak mahu meraihkan. Nanti detailnya pada ayat-ayat seterusnya. Okey. Soalan yang kita boleh timbulkan ialah, macam mana Yusuf boleh panggil bapa dia dengan cinta? Kan?
Macam mana Kak Syida mula panggil abang, boyfriend tu dengan abangku sayang, Abang Khalid sayang. Kejap, suami dia nama siapa? Abdul Khalid kan? Khalid. Rahman. Khalid tu nama bapak dia. Abang Rahman sayang. Atau anak memanggil Daddy sayang. Macam mana bermulanya panggilan itu? Adakah Yusuf kerana dia juga Nabi, maka dia automatik daripada kecil lahir-lahir, Daddy sayang, begitu ke? Atau sebenarnya isi rumah itu memulakan panggilan sehingga Yusuf merasakan itulah standard panggilan di rumah. Kalau kita biasa memanggil isteri kita sebagai emak engkau, maka anak membesar dengan gambaran emak engkau tu ialah standard panggilan kepada ibu. Makmu. Bapakmu. Itulah standard panggilan penghormatan tertinggi kepada ayah dan kepada ibu. Tapi kalau si ayah mula memanggil, Yusuf sayang, how are you? Yusuf sayang, mari kita mandi. Yusuf sayang, dah gosok gigi belum? Yusuf sayang, baju tu no, baju tu corak-corak macam ni, nampak tua. Yusuf sayang, jangan lari-lari. Don't run. So dia akan rasa, kan anak-anak ni kan diserap, dia macam sponge. Bila kita mula memanggil, bila Nabi Yaakob mula memanggil dan membiasakan panggilan kasih dan sayang dalam rumah, Yusuf akan belajar dan melihat panggilan itulah panggilan standard. So ayat ni juga mengajar Nabi, kau perlu layan umatmu dengan kasih dan sayang, sehingga umatmu merasakan kasih dan sayang itulah normal, a new normal untuk semua. Suatu layanan Nabi pada Abdullah ibnu Ummi Maktum, kepada anak-anak kecil, kepada para sahabat, kepada isteri-isteri dia, dan tak ada seorang pun isteri yang merasakan aku lebih dicintai oleh Nabi berbanding yang lain. Tidak, sebab mereka sudah menanggap apa yang Nabi bawa, melihat itu sebagai this is the standard. Hui, dahsyat. Dahsyat tuan-puan. Hanya dengan cara anak ini address bapa dia. Tu luar biasanya Quran. Luar biasanya Quran. Okey. Cinta bukan hanya untuk wanita. Lelaki juga perlu belajar menyebut kasih, menyapa dengan lembut, menurunkan ego, terutamanya depan keluarga. Ini mentang-mentang dia bapa, muka dia macam malaikat Zabaniyah. Gosok gigi tak? Tak gosok. Dia tanya gosok gigi tak? Tak gosok. Kenapa tak gosok? Mami kata suruh jujur. Saya jujur lah ni. Aduh. So, panggillah dengan kasih dan sayang. Sebab, terutamanya dengan keluarga, sebelum ini, anak dinasihatkan agar tundukkan sayap depan mak bapak. Kan anak dinasihatkan untuk tundukkan sayap depan mak bapak. Sekarang bapak diberi mandat untuk tunjukkan kasih sayang depan anak. Biar berubah karakter. Di luar dia pemimpin, jeneral perang, tapi dalam rumah, dia punya manja dengan anak. Anak-anak baring, dia pun nak baring menyelit kat tepi-tepi tu. Kan? Dia jadi kuda, kadang jadi kerbau, kadang jadi seladang, kejap-kejap jadi gajah. Waktu dia cerita kisah Abraha. So kalau begitulah ayah di rumah, penat. Tapi anak akan tinggalkan gadget.
Sebab anak ada tempat untuk bermain. Bukankah lelaki dia ada jiwa keanak-anakan tu? Kan? Lelaki dia ada jiwa keanak-anakan. So, salurkanlah kepada anak-anak. Walau mungkin anak-anak tu dah usia 30 tahun. Kan? Tapi jiwa keanak-anakan tu masih ada. Bawa bergurau, bawa bermain. Kalau mak-mak tak boleh dengan lututnya, kan nanti tak boleh sujud, tak boleh solat. Jangan, mak kau jangan. Kang tak berasap dapur. Walaupun mungkin dah ada Thermomix. Tapi mak-mak jangan dibawa. Biar bawa bapak je. Gitu. So, dia ada hubungan yang sangat special antara anak dan bapa ni. Okey. Lelaki, terutamanya bapa, dia perlu belajar untuk menjadi ruang yang selamat kepada keluarga. Lelaki, dia perlu jadi ruang yang selamat. Dia perlu bina ruang yang selamat kepada keluarga. Siapa pun ahli keluarga tu boleh bincang, borak, bual tanpa sempadan dengan bapa. Dengan bapa. So kalau sekadar lelaki punya slogan beras kami beli, tak. Itu paling basic. Itu paling basic. So lelaki dia begitulah tempat dia. Cuma tadi saya ada dengar ulasan daripada Syekh Arab ni. Dia sebut tentang bagaimana mengenali lelaki. Saya pun baru tahu. Oh, macam tu rupanya. Okey. Antara ciri-ciri lelaki ni, cara nak kenal dia, berbeza dengan wanita. Lelaki dia ada kotak-kotak tertentu. Dia ada kotak nothing tu kan. Dia ada kotak ni, dia ada kotak ni, dia ada kotak ni. Kalau wanita dia masuk semua satu kotak. Dia masuk semua satu kotak. Tak kira mana dulu yang berlaku, yang penting semuanya berjalan serentak. Tu wanita. Lelaki, dia ada jujukan. Lepas kotak ni, masuk kotak ni. Lepas kotak ni, masuk kotak ni. Lepas kotak ni, masuk kotak ni. Dan setiap kotak tu ada masa-masa dia. Contoh, dia bangun pagi, perkara pertama kebiasaan yang dia buat, dia mesti gosok gigi. Lepas gosok gigi, dia sangkut towel. Lepas sangkut towel, dia baru basahkan kaki. Baru nak start bersiram. Lepas bersiram, dia pergi cari kain dulu. Baru dia cari baju. Lelaki dia akan jarang skip. Oh, sementara tak ada kain ni pakai baju. Tak. Dia akan tunggu kain. Dia akan ikut kotak. Kalau kita ubah dia punya jujukan, peraturan tu, dia stres. Aku belum gosok gigi ni dah suruh mandi. Aku belum pakai kain. Baju. Lain. Oh, kotak what if. Betul juga tu. Macam mana kalau tu yang mula otak dia bergeliga fikir. Macam mana kalau kipas tu letak kat dinding? Walau kipas tu kat situ, kemudian dia mulalah. Itu yang disebut Yasnaun, surah Nur. Apa yang dirancang. Lelaki ni kan merancang. Tu yang di perancangan tu jangan diubah. Jangan diubah, dia ada sistem dia. Jangan usik. Kalau usik dia stres. Dia stres, dia tak bercakap. Dia tidak ceria, dia merajuk. Baik aku lepak mamak lah. Aku nak susun balik aku punya perancangan ni. Kalau lepak rumah, kan nanti tengok benda tu tak settle, serabut. Lepak mamak. Tu lelaki. Wanita berbeza. Biarlah macam mana pun. Kalau kain tak kering, baju aku ada. Tak pun sementara pakai towel. Dia boleh macam tu. Lelaki tak. Dia ikut jujukan. So, anak-anak lelaki tu dia ada jujukan-jujukan dia. Dia ada kebiasaan-kebiasaan dia. So, rutin tu lah. Kalau dipecahkan, akan berlakulah pertembungan tu.
akan berlaku pertembungan. Okey. So settle sampai ya abati. Sekarang kita masuk inni ra'aitu. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Oh, sebelum tu, antara benda yang kita tak perasan, ialah anchor sebelum ni sebut tentang tak perasan kan. Antara benda yang kita tak perasan ialah sebenarnya penting lelaki ada ruang untuk dia curahkan sisi lembut dia tanpa dilihat lemah. Apa sisi lembut? Lelaki boleh menangis. Jangan ditahan. Ini bila anak lelaki menangis, kita ngejek pula. Gembeng. Akhirnya dia membina satu pemahaman lelaki tak boleh nangis. Lelaki kena tough. Dan bila dia hadapi situasi-situasi yang sepatutnya dia nangis, dia tak nangis dan itu jadi toksik. Terutamanya bila baca Quran dan jumpa ayat-ayat yang sepatutnya kita nangis tapi kita tak nangis. So bagaimana rasa pandangan Tuhan terhadap orang tu? Wah, ayat ni patut engkau nangis, engkau tak nangis. Oi, betapa besar punya batu dalam hati engkau. Patutnya nangis. Lelaki ni makhluk beremosi. Manusia tu ada hati, ada perasaan, ada emosi. Emosi itulah yang perlu disalurkan ke tempat yang tepat dengan cara yang betul. Ya, boleh tunjukkan perasaan tapi tanpa melihatnya sebagai bentuk kelemahan. Kan? Kadang kita tengok kalau perkongsian-perkongsian yang deep dekat TV, yang sepatutnya nangis, tak nangis. Lepas tu dia menyeka air mata. Kadang-kadang tekan kat ujung ni, lepas tu sini-sini sikit. Kenapa? Sebab takut makeup cair. Well, makeup murah. Takut makeup cair. Kalau makeup mahal, dia kalis air. Oh, dia pakai makeup wuduk. So, bila kena air tu, terus meleleh. Janganlah gitu. Nangis sudahlah. Mintalah tisu. Tisu please, tisu. Tapi sama je keluar ingus. Nangislah. Tu lelaki. Okey, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku telah melihat 11 bintang. Wah, handsome, kau nak ke mana? Orang nak tengok rumah. Selamat. So, bila Yusuf kata ini, dia kan jumpa bapak dia, bagi tahu dia bermimpi. Yusuf mulakan dia punya penjelasan dia dengan ini, sungguh. Dan begitulah anak kecil. Bila dia bercerita sungguh-sungguh. Semalam aku bawa anak bini aku pergi tengok Ejen Ali. So, dia start pukul 2.05. 2.20 belum start wayang. So, dalam tempoh 15 minit tu, iklan lah. Iklan ni, wayang yang akan datang. Kita orang beli popcorn. Tengah-tengah tengok iklan tu, makanlah popcorn. Makan. Tiba-tiba yang bungsu dia tutup. Tak bagi mak dia ambil. Kita stop dulu ya. Kita tunggu wayang sebenar. Kalau makan sekarang habis. Tu, jujur, sungguh-sungguh dia bagi tahu. Tutup dulu. Kita tunggu cerita sebenar, baru kita makan. Kalau kita habiskan makan, nanti habis. So, wayang sebenar, tak boleh. Jujur. So, anak-anak ni bila dia bercerita dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Ini, bayangkan, kita sungguh-sungguh cerita dengan Kak Lina sebab dia pharmacist. Cerita sungguh-sungguh dengan Kak Lina, saya sakit macam ni. Saya ada sinus. Saya perlu ubat. Saya begini dan begini.
Lepas tu respon Kak Lina dia gelakkan. Ustaz mungkin tak basuh kaki kot. Apa kita rasa? Aku cerita serius, dia boleh buat main-main. Dan sekarang anak-anak cerita pada kita sesuatu yang beri kesan dalam hidup dia. Dan kita kata, nanti dululah. Ayah busy lah. Mana phone. Sama tengok phone. Quran menggambarkan begitu. Kanak-kanak ini sebut sungguh-sungguh dan dia mahu difahami. Ini sungguh aku lihat. Dan bila dia cerita sungguh-sungguh, ini bukan mimpi biasa. Ini mimpi, ini pertanyaan yang dia didasari dengan perasaan sangat ingin tahu. Ialah anak sekitar 6-9 tahun. Bila cakap dengan bapa dia, sungguh ayah, saya betul-betul nampak. Penuh teruja, penuh kekeliruan, penuh minat. Dan dia kata, ra'aitu, telah nampak. Telah nampak, satu kali nampak. Telah nampak dan satu kali nampak. Ra'aitu. Ini mimpi Nabi Yusuf. Siapa lagi Nabi yang pernah bermimpi? Yang diceritakan dalam Quran? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah bermimpi. Cuma kalau kita tengok konteks Nabi Ibrahim, ini ara. Perkataannya melihat juga, tapi dalam bentuk fi'il mudhari'. Present tense. Ini past tense. Ra'aitu. Apa beza dia? Nabi Ibrahim berkali-kali melihat mimpi itu. Berulang kali. Tu, how tough Nabi Ibrahim tu. Dia lihat berulang kali mimpi dia akan sembelih anak. Akan sembelih maksudnya dia buat preparation. Mungkin satu babak mimpi dia tengah betulkan baju, satu babak tengah asah parang, satu babak lagi tengah sediakan tempat, satu babak lagi tengah pujuk, satu babak, macam-macam mimpi berkali-kali, berhari-hari. Dan lihat, baginda tetap tenang, tetap waras, tak perlu jumpa psikiatrik. Wahal mimpi nak sembelih anak. Dan baginda dengan begitu tenang bertanya pada anak dia, what say you? Inni ara fil manami an asbahuk fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Dengan tenang. Bayangkan bapa yang dapat arahan dari peringkat tertinggi discuss dengan anak, apa pendapatmu? Ayah seringkali bermimpi akan menyembelihmu. So what say you? Ayah itu, Nabi Ibrahim, tidak pun menggunakan veto kuasa seorang ayah. Aku bapa, aku mimpi akan sembelih engkau. Baring sekarang? Tidak. Tu level of sayangness, cinta yang luar biasa. Berbalik kepada ayat ni, ra'aitu, satu kali. Dan mimpi hanya satu kali ini telah mengganggu tidur anak kecil ini. So, begitulah sayangnya Allah pada kita. Pada anak-anak. Ya, mungkin diberi ujian yang sama. Dua-dua ada mimpi. Dua-dua diberi mimpi. Tapi untuk anak kecil, ujiannya berbeza. Mimpi tetap sama. Tapi bentuk ujiannya bukanlah berulang kali, kerap. Tak, cukup satu kali memberi kesan pada dia. Tapi untuk orang dewasa, diberi berulang kali. Dan ulang kali itu mungkin dalam bentuk, engkau kena buat, engkau kena buat, engkau kena buat, dan engkau kena buat.
Nabi Ibrahim tetap firm, tetap tenang. Tidak pula menyalahkan, wahai Tuhan, kenapa mimpi ini yang kau datangkan? Tidak. Oh, dahsyat. Dahsyat. So, hanya perkataan mimpi, melihat mimpi, dia bawa gambaran dua sisi Nabi yang sangat luar biasa. Okey. Next. Apa yang dia nampak? 11 kaukab. Kaukab ni apa? Kaukab ni bintang yang macam matahari tu. Matahari kita kan bintang. So, dia ada bintang yang punya sumber cahaya sendiri. Bintang terang. Puan-puan pernah tengok tak bintang selain matahari? Dia bukannya planet. Planet, dia tak ada, tak ada sumber cahaya. Dia memantulkan cahaya. Bulan tu planet. Bulan tu planet. Tapi bintang macam Sirius, Epsilon Eridani, Ross, ini atas nama orang yang jumpa dia lah. Kalau orang yang jumpa tu nama dia Popcorn, nama bintang tu Popcorn lah. So, bintang-bintang, ada banyak bintang yang macam matahari yang menghasilkan cahaya sendiri. So, sekarang Yusuf beritahu, aku nampak 11 bintang kaukab. Bintang kaukab. Bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Dia berbeza dengan najmun, juga bermaksud bintang, dan masabih, yang juga bermaksud bintang. Beza dia apa? Cahaya yang dia pancarkan. Kalau masabih, cahayanya tu macam misbah. Misbah ni cahaya waktu subuh. Remang-remang, tak terang sangat. Kan, dim. Kita panggil dim. Dim light. Selalunya hotel tempat penginapan. Kalau kat hotel tu, cahayanya tidak terang. Sebab memang build untuk orang berehat. So, masabih tu cantik, soothing, rasa nyaman, rasa tenang. Bayangkan kalau waktu malam, bintang-bintang terang ni macam matahari. Tak tidur kita. Tak tidur. Cerah loh. Ini malam ke siang? So sebab tu Allah kata, inna zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang begitu, yang dim dia punya light. Dia menjadi maksud mudah untuk tidur, ruang dan suasana healing, such as macam tu lah. Okay. So, bila dikata kaukab 11 pula, maka kita boleh lihat inilah adik-beradik Yusuf. 11 orang. Semua 12 adik-beradik. Sekarang ada 11 bintang merujuk kepada adik-beradik dia. Kalau setiap adik-beradik itu digambarkan sebagai ada sumber cahaya sendiri, ini berita baik untuk ahli keluarga itu bahawa mereka ada potensi besar di masa akan datang. Kerana bila melihat jarak bintang yang jauh, maka masa depan itu jauh ke hadapan. Ada potensi besar. Kan? Dan ketika mereka buat kesilapan besar pada kisah ini, melalui mimpi Yusuf, mereka sebenarnya punya masa depan yang cerah. Punya masa depan yang cerah. Dan kita tahu di akhir cerita ini, bahawa mereka bertaubat. Dan bukankah orang bertaubat tu cerah masa depan? So Allah sedang cerita the ending of the story daripada awal.
Macam kita tengok CSI kan. Siapa yang minat tengok CSI? Sekarang dah season ke berapa? Season ke-8, 18 tahun pun tak tahu. Tapi macam tu lah DP season tu banyaknya. CSI Miami, CSI yang original, kan banyak CSI. Dan setiap cerita CSI, dia dimulakan dengan jumpa orang mati dulu. Jumpa orang mati, lepas tu datanglah polis. Tiba-tiba dia boleh kata, ini jejak langkah dia ni. Ni macam mana? Ni kronologi dia. Tiba-tiba. Walhal tak cek lagi, belum sampai tempat kejadian pun. Baru tengah turun kereta, borak-borak. Aku rasa macam ni. Dia main rasa dia. Macam ni kot, macam ni. Tapi setiap siri dia dimulakan dengan orang mati. Sepatutnya orang mati ni last. So ceritanya bermula dengan bagaimana kisah ini bermula. Macam mana dia mati? So, apa nama? Siapa Carnegie tu? Yang 7 Habits. Yang kita suka sangat petik dia punya buku motivasi Stephen dia. Harvey, Ustaz. Stephen Harvey. Stephen Harvey ke? Apa? Covey. Macam COVID juga tu. Stephen Covey. Steve Harvey tu lain. Yang dia umumkan salah pemenang Ratu Cantik tu. Steve Harvey. Stephen Covey. 7 Habits. Antara yang dia lihat habit yang baik ialah kita mula melihat apa akhirnya sebelum kita memulakan sesuatu kan. Begin with the end in mind. So, Allah sedang mulakan cerita ini dengan apa akhirnya. Wah. So, Stephen Covey baru jumpa sekitar tahun 2000. Idea ini sudah ada 1400 tahun yang silam. Bukan CHI. Member dekat TikTok dia tulis CHI. CSI. Minta maaf lah, saya sebut kadang tak betul sangat. Lidah Jawa campur Sabah macam tu lah. CSI, Crime Scene Investigation. Gitu. Tadi makan western belum. Baru sekali makan. Dia kena tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi baru lidah tu dia macam, kan? Tak macam mana nyebut tak tahu. So, bila Nabi Yaakob dengar, di sinilah menguatkan dia supaya dia tidak cepat menghukum anak-anak dia. Melihat masa depan yang cerah terhadap anak-anak dan berharap pada Allah agar potensi ini benar-benar menyerlah. Hanya dengan perkataan Kaukabah tu, mendapat idea bahawa anak dia ni, kan mimpi seorang Nabi kan wahyu. Dan inilah petunjuk panduan. Satu, berkali-kali Nabi Yaakob kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Tuhan beritahu aku. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Aku tahu kau penuh dengan masa depan. Masa depanmu cerah. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Kan? Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku tahu daripada Allah apa yang kamu tak tahu. Apa sebenarnya yang dia tahu daripada Allah? Ni ahada asyara kaukaba. Dahsyat. Dahsyat tuan-puan. Dan Yusuf dia nampak suatu yang besar. Dia bermimpi suatu yang besar. Dan dia berani share dengan ayah dia. Dia kongsi dengan ayah dia. Cuma waktu tu Yusuf tak tahu berita tu besar tak besar, dia tak tahu. Dia tak tahu. Peranan orang dewasa lah sebenarnya
yang bila anak kecil, adik manis datang, kan, orang muda datang minta nasihat, walaupun mungkin pelik apa yang disebut, jangan cepat tolak. Orang yang lebih tua ni bila datang orang, anak kecil ke, anak kita ke, anak jiran ke, anak skandal kita ke, datang minta nasihat, walaupun nampak pelik, jangan cepat ditolak. Kau ni merapu dia lah apa benda. Jangan cepat tolak. Dengar je dulu. Sebab kadang-kadang mereka tak cari jawapan pun. Ini part yang perlu diperhatikan oleh setiap lelaki yang bergelar suami. Kerap kali anda akan lalui benda ni, terutamanya bila isteri datang, bang, dengarlah ni, nak cerita. Jangan tolak, kau dengar je. Engkau dengar dan jangan bagi respon kau tak nak dengar. Tak. Kau dengar je. Sebab boleh jadi dia bukannya nak jawapan daripada kita. Mereka cuma nak didengari sahaja. Tapi selalunya lelaki cepat bagi respon. Alah, awak ni pun bodoh juga. Tu lagi dia hangin. Dia bukan hangin dengan orang tu. Dia hangin dengan orang depan mata ni. Abang sebelahi siapa ni? Mentang-mentang abang beli beras dan itu pun salah. Itu pun nak ungkit. Dia punya bulat tu banyak. Kita pula, telinga kita bukan bulletproof. Tolong jangan bagi mereka peluang untuk sebut bertubi-tubi. Jangan. Kita kalah. Dia salah, kita merajuk kita yang salah. Apatah lagi kalau kita salah, dia merajuk memang kita salah. Saya ulang balik. Dia salah, kita merajuk kita yang salah. Apatah lagi kalau kita yang salah, dia merajuk memang kita yang salah. Gitu. Ni bercakap depan wanita. Diorang senyum-senyum sebab sedikit sebanyak itulah yang berlaku. Okey. Rupanya bila kita baca, Allah bukan sekadar mahu beritahu ini mimpi, tapi inilah bentuk latihan kepada abah-abah ni untuk perhati setiap perkataan dalam Quran, mahu difikirkan, dirasai dan difahami. Ini bukan mimpi. Ini adalah latihan untuk kita perhati setiap satu. Okey. Next. Wasyamsa wal qamara. Bulan, bukan. Bintang, matahari dan bulan. Itu susunan normal ke? Adakah itu susunan kosmologi? Tidak. Bulan, matahari, bintang, bulan, matahari. Itu bukan susunan normal. Bukan susun dengan cara normal. Yang normal, bintang, bulan dan matahari. Atau matahari, bulan, bintang. Susunan kosmos. Tapi ini ialah susunan psikologi. Dia terganggu. Orang yang terganggu, kadang cerita dia tak disusun dengan betul. Maka bila isteri bercerita, kadang cerita dia melompat. Ini, scene yang ini, scene yang ini. Sebab tu dengar. Scene yang ini, scene yang ini, babak yang ini, babak yang ini. Daripada cerita tu, dia sedang tunjuk emosi dia bagaimana. Riak muka dia. Tengok muka dia stres tak stres. Daripada cerita tu, perhatilah. Perhati kening dia. Ini bukan kening makwa 20 tahun silam ni. Ini bukan kening dia ni. Kedudukan dia bukan macam ni. Muka dia. Kan? Ini lelaki. Well, lelaki being a lelaki. Isteri dia cerita, dia konon-konon dengar. Konon-konon tengok benda lain.
Bang, cuba ulang balik. Apa tadi? Apa tadi? Memang perang lagi lah. Tengok isteri tengok cakap tu, tengok. Oh, dia tengah stres ni. Oh, ni dia tengah lapar. Kan tengah-tengah dia bercerita tu kita sualah air kowe. Kan? Tengah-tengah dia bercerita duduk, ambil tangan dia, jom. Ikut abang. Jom kita pergi dapur kejap. Dia awak sambung cerita. Abang haus dah. Ambil air, awak minum sekejap. Dia akan lebih rasa dihargai. So latihannya tengok ayat Quran, perhati sungguh-sungguh, dan bila kita implement, maka kita akan lihatlah benda-benda yang kecil-kecil. Perempuan tak payah diajar begini, memang mereka built in, dibina begitu. Lelaki yang perlu belajar. Sebab lelaki sebagai pelindung. Dan sekarang ayah Yakub sudah tunjukkan satu bentuk kefahaman kepada anak ini. Anak ini benar-benar terganggu dengan mimpi dia. Cara dia susun ayat tu tunggang terbalik. Kaukaba wasyamsa wal qamara. Wow, ini perlu diredakan perasaan dia. Sebab bila emosi anak terganggu, urutan pemikiran pun boleh jadi lintang pukang. Tapi itulah jujurnya mimpi seorang anak. Tengah-tengah dia bercerita, mungkin dia tersasul. Nak sebut baby, dia tersebut babi. Jangan pula kita matikan. Mencarut. Tidak, biar dia habiskan cerita. Kalau tak terbantut, bila terbantut, dia akan rasa tidak dihargai. Kesan bila dia rasa tidak dihargai berkali-kali. Kita semakin menjadi tua, dia semakin besar dan dewasa. Kita tak hargai dia sekarang, apa harga kita waktu kita tua nanti? Ui, dahsyat. Hai, dahsyat. Kan? Selalu kita kata, what you give, you get back. Oh, ini hukum karma. Kenapa tak layan anak dengan baik sekarang? Dengan harap nanti dia boleh layan kita dengan baik masa akan datang. Jeng. Ya, walau mungkin kita tidak berharap pun dia mahu balas budi. Ataupun kita harapkan dia mahu mendoakan. Tapi dengan cara layanan-layanan yang sepele, anggapan kita kecil itu, beri kesan kepada jiwa di masa akan datang. Ui, dahsyat. Kemudian ada sebut matahari dan bulan. Syamsa wal qamara. Matahari tu siapa? Bulan tu siapa? Ada yang kata matahari tu bapa. Bulan itu ibu. Habis kalau macam tu, kenapa tak terus terang je? Sebut sajalah ahada ansyara, kaukaba, wasyamsa wal qamara. 11 adik-beradikku, matahari dan bulan. Kenapa tak sebut terus? Kenapa perlu berteka-teki dalam keadaan misteri? Dan iklan kita kata, ibu pun macam matahari juga. Kejap, matahari ni bapa ke mak? Matahari bapa ke mak? Bulan tu bapa ke mak? So matahari dan bulan bukan mencerminkan sama ada bapa atau mak, tapi dia tentang fungsi dalam keluarga. Matahari sebagai provider. So bapa dan mak perlu provide ikut kapasiti masing-masing. Qamar, bulan, dia memantulkan ketenangan. Kejap, bulan dapat cahaya dari mana? Matahari. Kita dapat tak cahaya matahari tu?
waktu siang, kita dapat tak cahaya matahari tu? Apa kita rasa? Cahaya tu panas. Panas. Habis rasa-rasa bulan yang terima cahaya matahari direct tu, sampai kita nampak bersinar tu, bulan tu rasa apa? By default dia rasa panas. Tapi dipantulkan pada kita apa? Mak bapak stres daripada luar, kerja banyak itu ini, tapi depan anak, pantulkanlah ketenangan. Aduh. Ui, lain lah. Lain. Ya, matahari tu provider. Dia lah sumber kehidupan, bawa cahaya, hala tuju. Tapi 4 bulan dia memantulkan ketenangan, tunjukkan kelembutan. Dia lambang kepada kecantikan, romanticism. So mak dan bapa dia perlu romantik lah pada anak-anak. Ini nak romantik sesama dia je dengan anak. Oi, garangnya bukan main. Apa benda? Lelaki dan wanita dia perlu jadi matahari dan bulan kepada keluarga. Kalau Nu'man Ali Khan, dia sebut begini. Bila ada matahari, maka tenggelamlah bulan dan bintang. Sebab bila ada bapa, maka anak dan isteri itu tak nampak. Sebab bapa punya izzah tu besar. Tapi bila ketiadaan bapa, maka anak-anak akan memagari ibu. Bintang memagari bulan. Cuma Ibn Ashur dilihat, sebenarnya dalam keluarga dia tak ada siapa-siapa pun overlap dengan orang lain. Fungsi itu sama-sama. Bukannya yang ini overshadow yang ini. Matahari overshadow bulan. Bulan overshadow bintang. Tak. Semuanya sama. So, bapa tidak menenggelamkan peranan ibu. Bapa sangat tak patut cakap dengan anak, tengok mak engkau sakitkan hati bapa. Tengok bapa engkau tu, bapa tak guna. Kan ada dia apa? Dekat TikTok tu. Dia buat majlis hari jadi. Clown tu. Dia buat permainan sambung perkataan. Ayam jantan. Kan nasi ayam. Okey, nasi ayam. Okey, awak ayam apa? Ayam jantan. Awak jantan apa? Jantan tak guna. Ya, mungkin tu pengaruh drama. Tapi kalau sering disebut dalam rumah, tu bapa engkau jantan tak guna. Oi. Janganlah mematikan fungsi peranan orang lain dalam rumah. Sebab akhirnya itu adalah rumah dan tangga kita. Jangan matikan, jangan overshadow peranan orang lain. Jangan tenggelamkan peranan anak-anak. Sebab semuanya bersinar atas kapasiti masing-masing. Kemudian ra'aitu kedua. 2 kali dia ulang ra'aitu menunjukkan benar-benar terganggu. So, buat mak bapak, buat suami. Bila dengar isteri, anak kita ulang 2 kali atau lebih, tumpukan perhatian apa yang dia nak sebut. Bang, tengok ni bang. Oi, berapa kali dia ulang tu? Bang, tengok ni bang. Bang. Ini penting ni bang. Oi, kalau dia dah ulang macam tu, kau kena tengok. Tinggalkan yang lain, walaupun tengah perang tinggalkan. Ya, yang ada apa? Oi. Kalau tak diberi perhatian tu, berpanjangan tu. So, ra'aituhum 2 kali diulang, dia benar-benar terganggu. Cuma kali kedua. Dia ada penambahan perkataan hum di belakang. Oh, by the way, Allah ajar anak-anak untuk baca bahasa emosi melalui ayat ni.
Apa bahasa emosinya? Pengulangan, penegasan, mimik muka, tingkah laku, susunan perkataan. Wow, ini belajar kemahiran komunikasi ni. Kemahiran mendengar. Dan ini adalah pelajaran yang sebenarnya susah buat lelaki. Sebab lelaki lazimnya dia undang-undang. Dia tak mau dengar, dia mau arahan dari dia je. Ui, susah. Sukarnya jadi lelaki. Kemahiran membaca bahasa emosi. Kan? Okey, next. Ra'aituhum. Bila Yusuf kata hum, dia bukan lagi nampak matahari, bukan lagi nampak bulan dan bintang. Dia nampak manusia yang sedang sujud depan dia. Ra'aituhum li sajidin. Aku telah nampak mereka pada aku. Mereka sujud. So mereka ni dia memang nampak abang-abang dia yang sujud. Itu perkataan hum. Sebab kalau dia memaksudkan matahari yang sujud, Quran akan menggunakan ra'aituha. Kalau untuk banyak, ra'aituhunna. Tu, penggunaan kata ganti nama memberikan maksud berbeza. Itu yang kadang kalau kita tengok tafsir klasik, mereka macam sukar menggambarkan macam mana matahari sujud. Macam mana bulan sujud? Tak, bukan bulan tu sujud. Dia memang nampak bulan. Itu first part daripada mimpi dia. Second part, dia memang nampak adik-beradik dia sujud. Itu menambahkan keterkejutan dia. Macam mana nak letak penjodoh bilangan bagi terkejut yang sangat-sangat. Menunjukkan dia sangat-sangat terkejut dengan mimpi dia. Ya, maknanya bila Yusuf tu tanya, dia maksudkan abang-abang dia ke? Betul. Dia terkejut kenapa abang dia sujud pada dia. Sedangkan selama ini layanan abang dia pada dia berbeza. Tu dia nak clarify dengan ayah. Kenapa? Apa maksud mimpi ni? Dia katalah, apa Puan Aisyah Razi. Mimpi awak punya BFF. Tak, awak punya musuh peribadi datang melutut, sujud. Mimpi. Kan datang tu kita rasa, apa maksud mimpi ni? Kan seminggu tu kita akan jaja mimpi tu. Kau tahu tak, aku mimpi orang tu sujud pada aku. Apa maksud dia? Kita bagi tahu suami, bagi tahu mak kat kampung, bagi tahu bapak kat kampung, bagi tahu ketua kampung. Terganggu. Lagi-lagi bila nampak orang yang tak pernah kita sangka untuk sujud. PMX sujud dalam mimpi. Ui, apa ni? Aku jadi somebody ke? Aku jadi orang besar? Aku tak tahu. Satu Allah kata, ra'aituhum. Satu kali dia mimpi. Sudah mengganggu hidup dia. Tak keruan. Kesana, macam mana ni? Dia tak tunggu sampai pagi baru bagi tahu bapak dia, tak. Then and then bagi tahu. Li sajidin pada aku. Apa maksud mimpi ni? Kenapa sujud pada aku? Dan lazimnya kanak-kanak dia takkan fikir tentang kuasa ataupun kedudukan, tidak. Tapi bila semua sujud pada dia rasa bingung. Dan dia tak boleh nak simpan. Maka dia cari ruang paling selamat. Siapa? Ayah dia. Kita, kat mana ruang selamat kita? Ruang selamat kita dekat TikTok. Ruang selamat kita dekat Facebook.
Twitter, dekat X, dekat Insta. Itulah ruang selamat kita. Sebab bila kita kongsi di situ, provider TikTok ke, Facebook ke, dia tak beri komen. Awak tak patut kongsi macam ni. Malah rakan-rakan netizen akan beri support. Oh, makin galak lah kita kongsi kat situ. Sebab kita rasa itulah ruang paling selamat, yang paling menerima emosi kita. Yusuf dia melihat ayah dia sebagai ruang selamat. Sebab tu dia cerita. Kenapa grup seperti KRT, IIUM tu mendapat tempat untuk menjadi tempat untuk berkongsi? Sebab orang yang ada masalah, dia rasa dia selamat berkongsi di situ. Sebab selama ni dia baca ada komen-komen yang macam boleh membantu tentang masalah rumah tangga dia. Sedangkan Quran menawarkan ada banyak option lain yang dia perlu buat untuk hal ehwal rumah tangga. Tapi sebab kita rasa penyelesaian Quran, atau mungkin tak faham tentang apa niat dan maksud Quran tu, maka kita mengambil ruang yang kita rasa selamat, sedangkan risikonya besar. Yang kita tak pernah tahu pun risiko dia. So, betulkan ruang selamat kita. Kerana ruang paling selamat ialah dengan Allah Azza wa Jal. Ruang paling selamat ialah dengan Allah Azza wa Jal. Itu ruang selamat. So, apa lagi? Okay, ra'aituhum sudah settle. Okay. So, kita pun tahu bahawa Yusuf bukan tak faham mimpi dia. Yusuf cuma bingung kenapa dia. Okay? Yusuf bukan tak faham mimpi dia. Cuma Yusuf bingung kenapa dia. Kenapa dia. Itu yang mengganggu emosi dia. Okay. Apa kepelikan dalam mimpi ni? Kepelikan paling besar ialah bila anak lelaki cari bapa untuk cerita tentang mimpi. Itu luar biasa. Ini bukan normal. Ini cerita tak normal. Tapi begitulah Quran mahu break the pattern. Break the pattern. Supaya kita menjadikan cerita anak lelaki kepada ayah, anak lelaki bercerita kepada ayah sebagai a new normal yang sepatutnya kita kembalikan. Supaya lelaki-lelaki lebih terarah. Maka beruntunglah lelaki yang masih ada ayah. Kan kalau dah tak ada ayah, mungkin boleh pilih ayah mertua. Dan kalau tak ada ayah mertua, bolehlah cari-cari mertua yang baru. Ini kalau bina aku tahu ni masak. Tak. Yang last tu tak. Saya mungkin slip of tongue. Kan? Okay. So, bila berlaku macam ni, maka ayat selepas ini, kita akan hargai, kita akan lebih menghargai peranan Nabi Yaqub melalui nasihat dia, nasihat pada ayat 5 dan ayat 6. Jarang lelaki luah perasaan pada ayah, selalu luah kat makwa. Betul. Dia rasa makwa dia lah tempat selamat. Sedangkan makwa dia hanya mampu mendengar, bukan datangkan solusi. Tapi at least kalau cerita dengan ayah, ayah juga lelaki, lagi-lagi tentang cinta. Oh, ayah sudah masak tentang cinta.
Contoh mak engkau. Dia bagi contoh. Contoh mak engkau. Macam tu je. Contoh real. Berlaku. Bertahun-tahun lama. Apa yang ayah hadapi. Tapi lelaki bila bercinta, dia sudah mabuk dengan cinta. Kadang merasakan tai kucing tu rasa coklat. Sebab cinta. Dia tak pandang dah ayah dia ke mak dia. Yang penting, ayah busy ustaz. Nak buat macam mana? Carilah ayah yang tak busy. Ayah busy ustaz. Carilah ruang buat appointment. Kan macam siapa yang baru meninggal Jepun tu. Yang rambut dia cantik tu. Panjang, putih. Rizzo apa? Anak dia Sky tu lah. Lelaki Melayu kahwin dengan orang Jepun. Isteri dia baru meninggal, jatuh daripada Akiko tu, Akiko. Akiko tu bapak dia pengasas minuman Yakult. Yakult tu. Kan? Pengasas minuman Yakult, ada kilang Yakult kat Jepun. Yang kita minum-minum tu lah. Prebiotik tu. Bapak dia punya. Dia punya busy, bapak dia ni punya busy, sehingga kan anak dia nak jumpa, kena buat appointment. Sebulan sebelum. Bukan main redah, ini ofis bapak aku. Tidak lagi kalau orang Jepun. Kena buat appointment. Cucu nak jumpa, kena buat appointment. Ini bini aku ceritalah. Aku kan tak boleh nak menidakkan apa yang dia cerita bila dia cakap dia. Ya yang benar. Tu Yakult. Bapak dia busy. Ada soalan. Ustaz, betul ke surah Yusuf ni untuk permudahkan jodoh? Tidak. Tak. Surah Yusuf bukan untuk permudahkan jodoh. Nak mudah jodoh, kena follow 3 surah. Surah Nisa, surah Ahzab dan surah Nur. Nisa, Ahzab, Nur. Tu. Itu baru tentang jodoh. Kalau surah Yusuf ni bukan. Yusuf ni supaya anak jadi muka macam opa. Kan itu. Itu kan. Sebab tu kan kita baca surah Yusuf. Nanti Ustaz, saya baca ni waktu ngandung je Ustaz. Saya harap-harap anak saya macam Shah Rukh Khan. Gitu. Nisa ulang Ustaz. Nisa, Ahzab dan surah Nur. Itu tentang jodoh. Tapi sekadar baca saja kita tak jumpalah. Melainkan 3 hari 2 malam dekat Las Vegas. Kita buat forum dekat sana untuk bentangkan 3 surah. 3 hari 2 malam, satu siri surah Ahzab, itu pun tak tentu habis lagi. Ataupun tuan-puan boleh rujuk FB Syida Alias. FB Syida Alias. Dan tengok dekat playlist dia. Kenapa Las Vegas Ustaz? Jauh sikit. Jauh dari Malaysia. Naik kapal terbang tu lama. YouTube Syida Alias. Anda tengok dekat playlist dia. Kami pernah buat bersiri surah Ahzab, surah Nisa dan surah Nur. Dalam tu ada sentuh tentang bagaimana lelaki perlu bertindak, wanita perlu bertindak. So, jodoh tu bukan kita cari, Allah yang beri sesuai dengan situasi, keadaan, kejadian kita yang kita sedang buat ni. Kalau kita nakal-nakal, Allah berilah jodoh yang sesuai dengan nakal-nakal kita tu. Kalau kita taat, maka Allah berilah jodoh yang sesuai dengan ketaatan tu. Jadi, cara mahu jadi lelaki berpandukan surah Nisa, Ahzab dan Nur. Cara mahu jadi wanita berpandukan surah Nisa, Ahzab dan Nur.
Gitu. Okay, next. Kita nak tengok bagaimana Nabi Yaqub memainkan peranan sebagai seorang ayah. Datang satu mimpi daripada anak yang terganggu. Bukan dengan memulakan tolak dulu. Tidak. Bukan kata kenapa engkau tak basuh kaki. Bukan. Tapi mari. Inilah tempat selamat untuk engkau. Mari ayah beri panduan. Ustaz, ayat keempat surah Yusuf ni saya pernah dengar. Pernah dengar. Boleh untuk menundukkan seseorang yang keras hatinya ya Ustaz. Untuk tundukkan hati yang keras, hati anak, isteri lah kot. Kita baca surah Taha. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Tu gosok kan kat belakang dia. Sedang baca, gosok. Kalau isteri tengah bangun, tak payah gosok-gosok sangat. Nanti dia pening. Abang ni apa pasal ni? Abang jampi-jampi. Ni mesti tengah mandrem. Jangan. Waktu dia tidur. Waktu tidur ayam tu, usapkan kepala dia. Bacalah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Itu ikhtiar. Kita memilih yang baik daripada ayat Quran supaya dia boleh, hatinya tu boleh lebih lembut. Tapi kalau kita berusaha gosok-gosok dia tiap malam buat 30 tahun, perangai kita macam puaka, tak jadi juga. Dia menerima kita, mencintai kita sebab tanggungjawab kita. Kasih sayang kita curahkan, kepercayaan yang kita jaga, tidak curang pada dia, tidak jadi biawak hidup di rumah. Bacalah ayat Quran banyak mana pun, tapi kalau perangai kita macam puaka, maka dia boleh jadi puaka ninang rapik di rumah. Kan? Apa tadi? What you give, you get back. Karma. Gitulah. Ayat 4 ada petua orang dulu suruh baca waktu cuci muka bagi muka cantik. Entah tak tahu part mana yang jadikan muka cantik kat situ. Mungkin ada perkataan Syamsa kot. Kalaulah semata-mata perkataan Syamsa tu, wal qamara tu boleh jadi cantik, kenapa perlu baca seluruh ayat? Sebut saja Syamsa qamara, Syamsa qamara, Syamsa qamara. Let's settle. Tapi bukan itulah maksud dia. Kan? Kalau kita dapat mimpi yang pelik atau yang best, perlu ke kita cari orang untuk takwilkan macam kisah Yusuf? Kita pun tak tahu sama ada dia tahu tak maksud mimpi tu. Kita cuma khawatir kalau dia beri nasihat yang menyimpang. Kita khawatir. So, kalau kita dapat mimpi yang best, panduannya nanti pada ayat kelima. Mahu dengar? Stay tune. Stay tune. Macam bernasyid. Panduan ni macam mana? Kalau kita dapat cerita macam ni, dapat mimpi macam ni, dapat mimpi yang best. Anak bungsu saya pernah mimpi. Daddy, semalam Nuha mimpi. Nuha mimpi ada 3 bola-bola api kejar Nuha. 3 bola api terbang-terbang kejar Nuha. Mula-mula Nuha takut, Nuha lari. Lepas tu Nuha jadi berani sebab Nuha ada Allah. Lepas tu Nuha kata, Allahu Akbar. Api, bola api tu Daddy tiba-tiba padam. Best lah. Tuhan tu maha kuasa. Kau nak jawab apa dalam di mimpi macam tu?
Nak suruh siapa takwil mimpi? Bapak dia. Nuha pula. Hauna. Best betul Hauna punya mimpi. Hauna tidur bila? Semalam. Ada ngaji tak? Lepas maghrib tu penat sangat tertidur. Mungkin tak ngaji kot. Oh macam tu. Tengok. Bila sebut nama Tuhan banyak-banyak kali, Allah akan lindung. Tu level anak Imam Masjid Negara macam tu lah. Mimpinya bola-bola api, kejar sana sini. Kan best kalau kita mimpi tiap malam, mimpi jogging, mimpi brisk walk. Bangun-bangun tidur, kurus. Itu best betul. Itu best betul. Ada member mimpi duit dia hilang sekelip mata. Hilang sekelip mata. Rupanya bangun tidur, nasib baik akaun aku masih ada. Ya, ada orang mimpi jogging, bangun-bangun penat. Bukan kurus, penat. Kenapa? Aku jogging. Aduh. Ada juga orang mimpi buat OT, pergi kerja, tapi tak dikira sebagai OT. Kan? Okey, so kita terus ayat kelima. Ayat kelima. Sekejapnya, ayat kelima. Sebelum tu. Kenapa tak cerita pasal ibu? Kenapa tak cerita pasal ibu? Kenapa tak ada watak ibu dalam kisah Nabi Yusuf? Ada watak dia nanti ayat 100. Dia didudukkan dekat singgah sana. Kenapa tanpa ibu? Pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Quran tak nak kita tak mahu manusia ini dibina membesar dengan sikap skeptik, bias kepada mana-mana jantina. So, bila ada campur tangan ibu, nanti kita akan terus salah anggap, ini sebab mak dia lah. Ini sebab mak dia lah. Ini sebab wanita terlalu beremosi. Sengaja Allah matikan watak ibu, sebab tanpa wanita, lelaki sepatutnya boleh buat macam ni. Boleh ada kasih dan sayang antara bapa dan anak. Sebab bila ada ibu tu, dia akan berbeza. Sebelum ni, Nu'man Ali Khan, dia pernah mengetengahkan apa punca adik-beradik Yusuf buat Yusuf sampai macam tu. So, dia baca Bible, dia buat cross check dengan orang yang mengkaji Bible. Rupanya ada kaitan dengan ibu, iaitu ibu 10 orang yang pertama ni daripada ibu pertama, sementara Yusuf ibu lain, ibu kedua. Dan waktu Nabi Yaqub kahwin dulu, dia meminang ibu yang kedua, Rachel, anak kedua daripada 2 orang adik-beradik. So, condition daripada bapa mertua, engkau tak boleh kahwini Rachel kecuali engkau kahwini dulu kakak dia. Selepas tahun baru boleh kahwin dengan Rachel. So, kerana itu Nabi Yaqub setuju. Tapi dengan satu fakta yang tak boleh nak dielakkan, kakak sulung cemburu dengan adik. Kakak sulung rasa bukan dia number one. Kakak sulung rasa Nabi Yaqub hanya cinta pada adik, bukan pada dia. Tapi kenapa Quran tak bawa kisah tu? Jeng jeng jeng. Nu'man bawa tu sebab supaya kita dapat perspektif.
Oh, sebab inilah mungkin adik-beradik dia benci Yusuf. Tapi Quran membersihkan. Membersihkan salah tanggap manusia. Jangan salahkan mak. Kerana engkau anak, engkau ada pilihan. Itu dahsyatnya Quran. Dia address kepada sumber masalah. Bukan senang-senang tuding jari, ni sebab mak engkau masak tak sedap lah ni, engkau jadi macam ni perangai. Bukan. Bukan salah mak masak tu. Bukan. Gitu. Bukan psikososial saya yang mantap. Kita baca Quran je. Kita baca Quran ni je. Maka melalui pembacaan tu kita cuba cari. Kenapa? Kenapa? Tanya dan tanya. Baru kita dapat. Oh gitu. Oh macam ni. Di moment tu. Yang kita nak. Gitu je. Tapi kita cross check lah dengan Nu'man, dengan Ibnu Ashur, dengan Hamka. Kan banyak cerita-cerita Nabi Yusuf ni. Nanti ada di hujung, Nabi Yusuf panggil Bunyamin akhi. Ibu mereka sama. Betul. Dia panggil Bunyamin tu akhi. Ya, betul. Begitu. Ini juga bukti betapa Allah begitu memelihara wanita. Allah begitu melindungi wanita supaya tidak berleluasa tuduhan-tuduhan liar ditujukan kepada ibu ini. Sebab benda paling perit bagi seorang ibu ialah, kau tak tahu jaga anak ke? Itu. Bayangkan kalau suami cakap begitu dengan isteri. Suami tu minta maaf, air mata darah belum tentu hilang. Dahlah dia ngandungkan, dia susukan, bergolok bergadai, separuh nyawa. Dan sekarang ada orang luar yang tak pernah rasa perit mengandung boleh beri tuduhan kau tak tahu jaga anak ke? Gitu maruah wanita dijaga oleh Quran. Maka kita mengambil sikap, tak, ibu mereka bersih, ibu mereka mulia. Ini sebab salah anak. Ini sebab individu. Ini sebab manusia itself. Dan sekarang yang diketengahkan anak lelaki. Maka lelaki perlu belajar surah ini dengan ego yang direndahkan. So, nanti ada cerita yang similar. Kita tahu cerita di mana? Surah Qasas. Cerita Nabi Musa. Di situ Allah angkat anak perempuan. Satu orang wanita menyelamatkan adik dia daripada istana Fir'aun dan jadi kabel. Mak dia boleh susukan adik, dibayar pula oleh istana. Lain macam. Suatu mungkin ada orang yang mahu tukar jantina jadi wanita. Cara Quran mengangkat wanita luar biasa. Cemburu saya, cemburu. Tapi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. How sweet Allah layan wanita. Begitu tough Allah beri didikan pada lelaki. Supaya wanita dan lelaki yang saling melengkapi ni. Satu di-groom dengan kelembutan, satu lagi di-groom dengan tanggungjawab. Supaya keduanya saling melengkapi. Gitu. Romanticism dalam Quran. Dah. Ini ayat 5. Lagi satu. Bila ibu tidak disebut,
dalam ni, Quran mahu supaya ayah jangan lepas tangan. Lelaki perlu belajar untuk handle anak lelaki. Dan anak lelaki perlu belajar daripada lelaki yang paling utama dalam rumah. Bukan daripada kawan-kawan yang liar kalau tak asyik merempit. Bukan daripada sumber lain, toksik TikTok, YouTube ke TikTok ke, ideologi toksik ke. Dia perlu belajar daripada lelaki yang paling berpengalaman dalam rumah dia, bapa. Kalau tak, kita asyik salahkan mak. Sedangkan anak lelaki, dia perlu dapat model jadi seorang lelaki yang berjaya, yang qawam daripada ayah. Ni kalau ayah macam buku perlembagaan je, itu tunggul. Ayah kena main peranan, jangan lepas tangan. Manakala anak perempuan, dia boleh belajar daripada lelaki hebat di rumah dia tanpa perlu melalui lukanya kecewa, lukanya ditinggalkan. Fras nanti akhirnya dia kata apa? Semua lelaki sama. Wanita boleh belajar tentang lelaki daripada seorang lelaki sebenar. Lelaki yang selama ini bertanggungjawab membesarkan dia. Lelaki yang jadi wali kepada dia. Kan? So, sistem kekeluargaan dalam Islam ni, dia adalah sistem yang sangat muhsan. Dia bagai kubu yang kuat, yang kukuh, yang tak mungkin boleh digegar. Sebab tu kalau ada orang cuba baling-baling batu daripada luar kubu, orang itu boleh dikenakan sebat 80 kali sebatan. Kan tuduhan zina, tuduhan buruk kepada orang di dalam rumah. Terutamanya gadis-gadis yang elok, yang baik ni. Ui, dahsyat. Mana ada sistem yang begini sempurna? Sempurna. Tak mungkin manusia boleh fikirkan sistem sempurna begini. Tak mungkin. Kecuali melalui bait-bait. Dan Allah datangkan sistem ini melalui cerita. Kita pula asyik-asyik cerita kancil dan kura-kura. Sistem apa yang kita belajar? Sang kancil datang beramai-ramai dengan Sultan Fir'aun. Kejap. Korang ingat tak dialog Piramli tu? Yang dialog membaca, yang satu, dia tulis Arab. Okay? Dia tulis Arab. Apa dialog dia tu? Dialog Piramli tu, dialog panjang dia. Piramli sedang kutuk masyarakat yang baca Quran hanya keluarkan bunyi. Dalam Pendekar Bujang Lapuk tu, Piramli sebenarnya sedang menyindir, mengkritik masyarakat yang hanya baca Quran. Dia tulis Arab, dibunyikan Arab tanpa faham apa dibaca. Wal padang pasir. Alif Lam Mim unta, Ustaz. Alif Lam Mim unta tu. Tu, Piramli sedang kutuk. Kami tak tengok Piramli. Astaghfirullahalazim. Saya tak tahu awak dari negara mana. Tapi cubalah tengok. Cubalah tengok. Ini ada surat dah. Tu, dia sedang kutuk surat yang datang daripada langit. Apa dah terpusing-pusing. Sekali syair lah. Bukankah kafir Quraisy menuduh Quran sebagai syair? Baca. Al-Kisah Taib. Itu kan orang yang bila dengar Quran dibacakan, Allah, Taib. Tak faham apa pun.
Al-Kisah, maka tersebutlah kisah Taib. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan. Dia hanya kritik dalam cerita tu. Dia kritik Fir'aun tak pakai sultan. Tapi dia tak kritik pun sang kancil datang beramai-ramai tentang Taib. Kadang-kadang orang melihat Quran ni hanya pada apa yang dia mahu lihat. Tak tahu baca, kau mengarut saja, tengok aku baca. Kau tahu baca? Jauh sangat dah. Dekat sikit, tak nampak, terbelik-belik. Sama macam kita melihat Quran. Macam huruf kecil, kacamata aku tertinggal. Ada yang buta terus tentang Quran. Disuruh baca Quran terkebel. Kau berdua memang buta huruf. Kau tengok aku baca. Dia tulis Arab. Arab pun Arab lah. Wal padang pasirun. Tu. Wal padang pasirun. Tak ada di pokok kayu. Panas sutani kuk. Apa dah kuk? Padang pasir tak ada pokok kayu api, panas terik lah. Wal kurma. Gitu. So, masyarakat pada waktu itu pun hubungannya dengan Quran pada level itu. Dan dia tidak berubah sampai sekarang. So, rupanya apa yang dikritik oleh P. Ramlee itu hanya dilihat sebagai, ini gurau-gurau saja. Tapi dia mengkritik dengan deep, dengan dalam. Dan kenapa lagu-lagu P. Ramlee ni evergreen? Sebab dia tulis, lirik dia ditulis dalam Jawi. Bila lirik ditulis dalam Jawi, maka sebutan-sebutan tu menepati makhraj huruf. Tempat ada ba, dia sebutlah qalqalah. Barulah cara sebutan tu sedap. Qalqalahnya betul, ikhfa'nya betul, degungnya betul. Cuba dengar lagu P. Ramlee. Malam, tu ada gunnah malam. Aduh. Berdegup, degap. Kan ba dia tu betul-betul ada bass. Sebab dalam Jawi. Kalau dalam Rumi tak ada. Kejam. Kejap. Sekejap. Guna P ke guna B? Tak tahu. Sekejap. Tanggungjawab. Jawab ke jawab? Dah sampai dah rupanya. So, kita dah sampai ke titik jam 11. Jadi, kita belum sempat lagi untuk sampai masuk ke ayat 5. Cuma di hujung ni lah. Di hujung, kita tahu bahawa kisah ini, surah ini turun sewaktu Nabi tengah sedih. Jadi sekitar ayat-ayat yang kita baca tadi dan nanti ayat-ayat selepas ini ada connection langsung dengan Nabi SAW. Antara lain, last ini untuk kita lihat apa connection yang kuat. Bila Yusuf cerita dengan bapa, Nabi diberi nasihat bahawa umatmu akan datang macam anak-anak kecil Yusuf ini. Masing-masing ada perangai, ada masalah, ada problem masing-masing. Maka engkau jangan tolak. Sambut mereka dengan kasih dan sayang. Fahami, kenali. Kan, perhati apa yang mereka cakap. Mereka stres ke, mereka terganggu ke. Maka jadilah seperti Yakub yang memandang, beri nasihat dengan kasih dan sayang. Datangkan solusi, bukannya kritikan. Sebab tu setiap kali datang nanti, pada fasa Madinah, setiap kali datang, orang datang, Nabi akan berikan jawapan. Nabi akan berikan jawapan. Beri solusi. Tidak sekali Nabi kritik, engkau ni mana-mandai je.
Terutamanya bila yang lelaki tu datang, sebelum datang pada Nabi, dia bercucupan dengan wanita lain. Ya Rasulullah, boleh tak aku kahwin dengan dia ni? Nabi berikan nasihat. Ya Rasulullah, aku rasa macam nak berzina lah. Nabi tak kata, celakalah kau ni. Tak ada. Apa pendapatmu kalau orang berzina dengan adikmu, dengan ibumu? Nabi berikan solusi. Dan inilah bentuk pendidikan langsung daripada surah ini kepada Nabi SAW. Dan sepatutnya kita buat saringan semacam itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menceriakan suasana cuti anda pada hari ini. Dengan cerita-cerita daripada surah Yusuf, kita baru sempat baca satu ayat. Satu ayat. Maka itulah tak puas rasa dia. Tapi kepuasan sebenar nanti adalah bila kita diberi kesempatan, dan kita mohon diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu sendiri dengan susuk tubuh ini, Nabi Yusuf di syurga. Barakallahu li walakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Cik Amir angkat tangan. Ada soalan, Ustaz boleh santuni ke macam mana? Silakan. Masa dah lebih. Boleh Cik Amir, silakan unmute dan bertanya. Kita tekan. Tekanan. Cik Amir. Kita tekan agaknya. Okey, tak apa. InsyaAllah. Barakallahu fikum Ustaz. Meluangkan masa di hari cuti ni. Sungguh kita belajar sesuatu. Maksudnya sehari ni bukan saja Yusuf tu kita belajar selalu ditekankan tentang peranan ayah dan anak. Tapi hari ni saya belajar betapa sebenarnya ada juga fungsi peranan keluarga. Bila Ustaz sebut setiap daripada makhluk-makhluk yang disebut bintang, matahari dan bulan itu sebenarnya bukan overlap each other. Sebenarnya semua adalah mempunyai fungsi tersendiri, dan betapa sebenarnya kita ada cahaya sendiri, potensi besar yang untuk kita sama-sama memberi pencerahan kepada orang di sekeliling kita. Jadilah Yakub, kata Ustaz. Jadilah Yakub yang mendatangkan solusi, bukan kritikan dan judgement yang menyakiti. Barakallahu fikum sekali lagi Ustaz dan semua sahabat yang meluangkan masa pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu dalam kuliah yang akan datang, menyambung pesan-pesan surah Yusuf bersama Ustaz Nazri Mustaqim. Dan ramai juga di TikTok kan Ustaz. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. So rakan-rakan TikTok, thank you. Kita berjaya untuk buat live sejam setengah. Dan pada waktu cuti-cuti macam ni, terima kasih bagi yang bertanya. Minta maaf kalau cara saya jawab tu memang suka bergurau-gurau. Memang macam itulah saya. Tak ada nak serius-serius. Tapi at least kurang-kurangnya kalau bentuk-bentuk pengajian dan pembelajaran ni kita berharap cara belajar dewasa macam tu. Dan kita berharap, saya berharap kalau ada gurauan saya tu yang menyakitkan, letaklah di tepi. Kalau ada yang kurang menyenangkan, ampunkanlah. Dan moga-moga kita semua baik-baik saja. Dan terima kasih kerana sampai 17,000 love. Terima kasih. Dan next time kita jumpa lagi. Dari Bandar Baru Bangah. Thank you. Bila sambungan perkongsian, saya selalu buat kelas untuk JAA ni pada hari Isnin. Lazimnya bermula pukul 10 pagi. Cuma hari ni hari cuti, saya mulakan 9.30. So insyaAllah minggu depan hari Isnin waktu yang sama, saya akan buka live TikTok untuk kita dalami lagi surah Yusuf. Boleh begitu? Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.